Hai, kami daripada Kumpulan 2 daripada kursus Sosiologi Pendidikan. Ini sekarang berada di SMK King Edward Setuju di Ping. Kami akan menemu ramah Piki Koko, setiausaha Piki Koko dan rakan-rakan beliau sekali. Jom. Okey. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Kami berada sekarang di SMK King Edward Taiping, di mana bersama saya sekarang dengan penolong kanan co-curriculum. Cikgu boleh perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, selamat datang ke SMK King Edward 7 ketujuh Taiping. Merupakan penolong kanan co-curriculum di sekolah ni. Buang masa, saya nak tanyalah tentang sedikit tentang sejarah sekolah ni. SMK King Edward 7 merupakan sekolah yang tertua lah di Taiping 1883. Okay. Sebelum ni dikenali sebagai Central School Taiping. King Edward 7 ni adalah sekolah pusat latihan daerah untuk bola sepak. Paling umum kalau King Edward 7 rugby lah dan bola sepak. Kita nak tahu jugalah peranan cikgu pula yang merupakan yang paling latest menjadi Piki Koko dekat sekolah yang co-curriculum dia boleh dikatakan kuat. Ya. Secara umumnya bila penolong kanan co-curriculum ni dia memang ada dia punya file major dia sendirilah. Dan yang paling utama sekali lah menyelaras semua kegiatan co-curriculum di sekolah. Curriculum juga macam saya akan menyelaraskan aktiviti tahunan peringkat sekolah lah. Aktiviti tahunan ni yang memang ada setiap tahun. Contohnya yang paling utama sekali sukan sekolah lah kan. Ada sukan paling seronok kan. Sukan sekolah, kejohanan barisan desa tu wajib ada. Kemudian untuk sekolah ni kita adakan camp kepimpinan untuk co-curriculum wajib buat. Kemudian aktiviti ad hoc yang lain lah. Contohnya yang melibatkan agensi-agensi luar. Sekolah ni dia ada bahasa Jepun tau. Jadi kita sentiasa ada program dengan kerajaan Jepun. Satu lagi ni. Apa tu? Apa ni? Kita dah tambah. Soalan ketiga pula, saya nak tanya, kita tahu dekat sekolah bukan semua orang nak bersukan, nak berko-curriculum juga. So, apa peranan, apa maklumat cikgu nak memperkasakan aktiviti koko ni? Okey. Lagi-lagi untuk pelajar-pelajar yang tak minat. Paling pertama sekali saya dapat daripada tuan pengutus kita ialah dia ada misi dan visi dia. Dan dia jelmakan misi dan visi tu dalam tu. Contohnya tu, pelan kecemerlangan. Kamera tengok sana. Nampak tak pelan kecemerlangan? SMK Edward 7 yang atas tu. Nampak? Dekat situ juga dia ada plan untuk co-curriculum. Jadi kita dah ada matlamat kita dah dalam memperkasakan aktiviti. Dan saya bila dapat yang tu, apa yang kita dapat daripada apa yang pengetua kita hasratkan ialah yang pertama sekali, matlamat utama saya ialah untuk membuka ruang dan peluang kepada semua murid. Be a scholar, to be a gentleman and to be a sportsman. Dia nak seimbang yang tu. Gentleman sekali. Untuk seterusnya, kita nak tahu macam mana kepimpinan cikgu dalam sekolah ni. Yang pertama sekali, apa yang saya buat ialah kita kena ada satu jawatan kuasa. Susunan jawatan kuasa tu kena penting lah. Pendekatan kita ialah bila awal tahun tu, bila kita dah lantik diorang dalam persatuan dan kelab sebagainya, dan diorang berada di kategori pemimpin, kita bawa diorang pergi ke kursus kepimpinan. Itu pendekatannya supaya diorang ni yang akan kontrol pula kawan-kawan dia. Dan tu daripada atas pimpinan sekolah turun kepada kepimpinan guru, pimpinan guru pergi kepada pimpinan murid. Jadi murid tu sendiri boleh kawal kawan-kawan dia. Tadi
Apa strategi? Macam mana cikgu susun strategi nak memastikan semua murid kat sekolah ni aktif dalam kurikulum? Okay, jadi di King Edu 7 kita buat pagi lah. Setiap Rabu 7.30 sampai 9.30 ialah co-curriculum. Dia orang datang terus pakai baju sukan, baju kalau koko lah. Kita ada ganti-ganti. Minggu ni sukan dan permainan ataupun unit uniform. Permainan dan persatuan. Minggu satu lagi unit uniform. Kita rotate ada jadual dia. So untuk bahagian seterusnya, saya rasa untuk bahagian tahap pelibatan murid ni untuk sekolah ni, saya rasa tak heranlah ramai yang terlibat. Tapi kita nak tahu juga dalam pemerhatian cikgu, macam mana tahap pelibatan murid dalam kurikulum kat sekolah ni. Kalau nak banding sekolah lain pun boleh ke? Kehadiran Koko 100% lah kita bagi. Itu tahap pelibatan kehadiran Koko 100%. Kecuali kalau dia memang tak datang, penting sekolah dan sebagainya. Tapi yang tu itu dah bawa under ham lah pula. Kita nak sifar penting Koko. Kadang-kadang kalau dulu-dulu kan ada yang waktu Koko dia pergi nyorok dan kat tandas lah, pergi jalan-jalan. Itu dah sound awal lah. So KBSK memang pelibatan dia, markah dia sama ada A ke C lah. Kita jarang, kalau ada D tu kita dah kena pasti awal-awal dan kita cuba libatkan dia dalam banyak aktiviti. Sekolah kita ada target, macam saya pun ada target sendiri. Sekolah KE saja kita ambil 19. Kita ada 19 game yang maksudnya di peringkat daerah dululah. Pendapat cikgu lah, ada apa faktor pelajar tak terlibat dalam kurikulum? Lepas tu macam mana cikgu dapat tangani penyebab tu? Terutama yang tadi tu kira kehadiran lah. Kan kalau kita buat aktiviti Koko di luar waktu sekolah, kan, lepas tu buat pula petang sikit, kehadiran memang out sikit lah. Ini ada masalah juga. Saya bagi satu contoh, bila kita nak minta pelajar wakil sekolah dalam olahraga contohnya. Yang ni yang kita dah select, kan? Kita minta dia datang training petang. Itulah sama je masalah dia. Tapi dia walaupun dia dah selected, tiba-tiba petang hujan. So macam mana nak menangani dia? Kena buat latihan pagi ya. Masa buat latihan pagi. Kalau dia orang kena ada inisiatif sendiri lah untuk study balik apa yang dia orang tinggal tu. Macam tu. Untuk bahagian seterusnya, saya nak tanya, kita dah tahu banyak juga, cikgu cakap tadi, banyak juga program-program dengan inisiatif sekolah ni. Cuba cikgu khususkan lagi. Cuba cikgu bagi tahu program inisiatif yang khusus untuk sekolah ni. Awak masuk ke K27 sekurang-kurangnya bila dah keluar daripada sekolah ni, minimal awak kena ada 15 sijil. Daripada form 1 tu dia dah berusaha lah. Kalau dia tak boleh pada sukan, dia akan pergi pada co-akademik lah. Wakil pertandingan STEM ke, inovasi ke. Dan di sekolah ni ada satu lagi entiti yang sangat bekerjasama, iaitu All Boys dia. Dan kalau macam kita nak minta sumbangan tu kan, sebab kita katakan benang apa sumbangan ni, dia bukan bagi kod batch tau. Kalau dia kata saya ni batch SPM, awak tahu apa? SPM 2019. Okay, kata kami batch 2019 nak menyumbang 1,000 untuk sekolah. 2019 tiba-tiba dia orang bagi 1,000, kita bagi 2,000. 2016 bagi 2,000. Banyak lagi sumbangan. Banyak dapat duit. Okey, baik. Untuk bahagian terakhir juga, soalannya, apa cadangan cikgu? Sebab kita tahu kumpulan kami ni bercita-cita nak jadi cikgu juga. Manalah tahu kita orang terjadilah fikir Koko. Apa cadangan cikgu untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan seorang fikir Koko dalam konteks untuk libatkan lagi banyak murid? Dalaman dan luaran. Kalau dalaman, awak kena pastikan, kita kena pastikan kerjasama antara semua cikgu tu adalah. Dan kita kena membina hubungan dengan dia orang. Maksudnya lepas tu cikgu-cikgu tu semua dia selesa.
Maksudnya kita kata ni olahraga ni nak main ni, bagi siapa budak hang paling laju sekali. Kan contohnya kan. Cuba lah kan. Jadi kita kena ada pendekatan supaya dia punya hubungan tu nampak seronok kan. Nampak macam lepak kedai mamak je. Ya, itu yang kita buat lah. Dalam setahun ni kita cuba buat yang tu. Hubungan luaran ni yang tadi tu lah, macam mana nak dapat dana. Itu yang pentingnya. Kita bekerjasama dengan Old Boys tu, Old Edwardian tu, Old Boys. Dia orang pergi dinner, jumpa kita pergi. Kita kerjasama dengan Old Boys, kita bekerjasama dengan Adun sini, YB Pokok Asam kat sini. Pertandingan untuk pengetahuan, untuk pertandingan sukan, permainan ni semua ni, dia cuma boleh keluarkan duit sekolah kalau dia ada bawa KPM. KPM lah dan MSSM lah. Kita tak boleh minta duit sekolah. Kita tak boleh minta. Dia kena cari duit lain. Daripada mana? Daripada tu lah, All Boys, daripada alumni, sponsor, kilang dan sebagainya. So ada dua yang saya cakap ni. Macam mana nak penambahbaikan tu lah. Okey, untuk soalan terakhir cikgu, kalau cikgu lah diberi peluang atau sumber tambahan lah, macam sumbangan dana, apa perkara pertama yang cikgu nak buat untuk tingkatkan lagi penyertaan murid? Mana tahu tahun depan tiba-tiba target 20 sijil minimum. Kita yang pertama, dua je saya nak, sumber kewangan dan peluang penyertaan. Maksudnya kalau ada je pertandingan dengan kita boleh dapat input tu lah. Contohnya UC ada buat open pertandingan buat sepak terbuka. Kita dapat maklumat tu, kita boleh hantar tim. Kalau ada sumber tambahan tu, contohnya dana lah. Kita nak buka lebih banyak ruang, bagi dia peluang lah. Peluang.